Baik, masalah sutera, apa hukum memakainya? Ini dia nak bincang yang kedua tentang sutera. Saudaraku, dalam hadis tadi menyebutkan haram pakai qasi. Qasi adalah sutera. Maka apakah ia qasi itu? Jawabnya adalah pada tafsir telah bersalah-salahan ulama padanya. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, berbagai-bagai dikata orang. Setengah berkata iaitu kain sutera yang datang daripada negeri Syam. Ada satu pendapat yang dikatakan qasi. Sutera ni pun dia ada banyak perkataan dalam bahasa Arab. Ada sebut qasi, ada sebut harir. Semua maksud sutera. Ada sebut dibaj. Dibaj juga maksud sutera. Cuma beza, ada sutera halui, ada sutera kasang, ada sutera nipis, ada sutera tebal. Maka perbezaan sifat sutera itu membawa kepada perbezaan nama di kalangan orang Arab. Tapi semua tu membawa maksud sutera yang diharamkan orang lelaki-lelaki pakai. Dia macam tu. Sama macam kita ada sebut unta. Ada kata jamal, ada kata ibil, ada kata naqah. Macam-macam nama unta ni melihat kepada umur unta. Umur berapa dia panggil ibil, umur berapa dia panggil haqqah, umur naqah dia panggil, dia macam tu. Jadi kita dengar nama-nama tu, kita tahu apa benda. Sudah. Okey. Baik, so qasi ni ada pendapat mengatakan sutera yang mai daripada negeri Syam. Dan kata setengah iaitu sutera yang dia perbuat di satu tempat yang bernama Qas, iaitu di Mesir. Itu satu pendapat. Dan kata setengah kain sutera yang bercampur dengan katan dan lainnya katan. Orang putih kata apa? Cotton. Siapa tiru siapa tak tahu. Benda ni bawa ke mahkamah antarabangsa. Orang Arab dia kata katan. Kap ta alif nun, katan. Kita hari ni ikut orang putih. Dia kata apa? Cotton. Nak pergi buat baju, pergi pegang tengok, tanya kawan jual baju. Ni kain apa ni? Dia kata katan. Oi, Arab dia ni rupanya. Katan, kan? Kalau dia kata cotton, okey, kan? Siapa tiru, siapa tak tahu. Baik, so ada yang kata qasi itu adalah sutera yang bercampur cotton. Kata Nawawi lagi, ini qasi, jika ada suteranya lebih banyak daripada cottonnya, maka ialah tegah memakainya akan sebagai tegah haram. Cerita tak mau duk sabut, tuan-tuan. Cerita dia apa? Ada sutera, tak usah pakai. Habis. Selesai. Adat kitab fiqh ni macam ni. Dia suka piduk runah. Ataupun dalam bahasa suratnya runas. Dia kata. Sesuai ke runah ni? Dia suka piduk runah. Piduk habang ni nak. Habang kata sutera ni saja. Sutera tu, sutera ni. Dah kita pening. Kita tak faham. Kita balik, kita pakai sutera. Pasal kita tak faham. Kami orang kerja-kerjaan pergi pejabat pakai baju batik. Kan? Oh, banyak baju batik yang buat daripada sutera. Kan? Orang tanya macam mana nak kenal? Batik yang dibuat daripada sutera, macam mana nak kenal? Macam-macam cara orang beritahu. Ada orang kata kalau cucur api dia tak terbakar. Satu orang kata, betul tak tahu. Balik cucur tengok. Ada orang kata nak kenal senang ya, dia kata. Kalau beli mahal tu sutera, dia kata. Ini lagi sempoi. Dia kata kalau nak beli baju batik selai, tanya berapa? 450, 500, 650. Yang tu confirm sutera. Dia kata. Itu pun satu petua boleh dengar. Ada lagi satu dia kata ustaz. Dia kata ustaz kalau nak tahu sutera, dia kata baju batik selai long sleeve ni, ustaz ponyok boleh masuk tak dalam satu genggam tangan. Ponyok dia. Ponyok dia kalau dia boleh masuk dalam satu genggam tangan, itu sutera asli. Dia kata. Lembut dia ni sampai kita boleh ponyok dia daripada baju selai saiz badan kita ni long sleeve, kita boleh ponyok, dia boleh mampat, jadi boleh masuk dalam satu genggam tangan. Dia kata itu genuine silk. Macam-macam. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Dia tulis silk saja, kita jangan pakai. Tak mau nak ambil risiko, kata saat lagi kalau hak lagu ni boleh, hak lagu ni tak boleh, tak mau. Sutera tak mau pakai. Banyak lagi kain lain Tuhan bagi jadi dalam dunia ni yang kita boleh pakai, yang piduk gelut nak pakai juga. Sutera ni pasal apa? Nanti ada orang kaya, dia sampai boleh telefon ustaz nak tanya ni. Ai lah orang kaya, dia kata cakap ai. Dia kata ai macam ai duk pakai suit. Dia kata ai duk pakai suit. Suit tu kita cara-cara kita Sungai Petani ni kata baju kot lah. Baju dah, kot pula lagi. Kot tu baju lah. Kan kita kata baju kot, baju kot. Baju kot. Dia kata, I bila pakai suit, I beli necktie sekali dengan hadu bubuh tahun ni.
Tengok orang kaya-kaya ni, menteri-menteri apa semua kan, mereka nanti duduk nak main seragam. Kalau tai kalau merah bunga tu, nak perosok atas baju ni pun sama dengan tai tu. Tu beli satu set tu. Satu set tu 5,000. Allahu Akbar. So dia kata macam bila I duk mengaji agama ni, dia kata I try to avoid lah. I try to avoid. Cuba untuk nak elak. I try to avoid lah ni silk. Genuine silk ni, sutra-sutra asli ni I try tak mau pakai lah. Tapi you tahu lah, dia kata. Dia kata dekat saya, you tahu lah. Dia kata tie dengan kain tu dia kata yang tu memang dia kena buat daripada silk. Dia kata baru kita pakai dia kejap elok. Tu dia. Dia kata begitu. Tak apa kot noh, dia kata 2 lay tu aja. Yang tu aja dia nak minta bagi ustaz kata tak apalah, untuk Datuk tak apalah. Terima kasih banyak Ustaz. Thank you very much. That's why I selalu refer kat you. Dia nak main lagu tu. Ini orang kaya ni, dia nak cari mana satu ustaz yang boleh habang kata dia buat tak apa nak betul itu betul. Maka ustaz ni dia kata bagus. Dia so I suka refer apa-apa dekat you pasal duk kata boleh, benda tak boleh. Karut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sutra ni kita buat kesimpulan kata tak usah pakai. Apa jenis sutra pun tak usah pakai. Masalah kain celup kuning, apa hukum memakainya? Pada masalah itu menyebutkan mu'asfar. Dia kata mu'asfar, yakni kain yang dicelup dengan pencelup kuning. Adakah harus memakainya bagi orang laki-laki ataupun haram hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama pada kain bercelup kuning, maka mengharuskan dia oleh jumhur ulama dan sahabat dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tetapinya berkata orang yang lain yang lebih afdal daripadanya, harus memakai akan dia di rumah ataupun di laman rumah sahaja. Maksudnya apa? Tak bagus, elakkan daripada pakai. Kalau nak pakai juga, sebahagian kata diharuskan, tapi takat pakailah rumah ya. Ataupun habis kuat, keluar pergi takat pintu pagar rumah ya. Sudah. Keluar daripada tu, tak bagus. Pasal apa? Pasal warna kuning ini menyerupai warna kegemaran orang kafir. Kita dah baca panjang dah perbincangan ni di bawah Kitabul Libas di Masjid Negeri Pulau Pinang dulu. Kita dah detail dah baca bab ni. Dan dimakruhkan dia memakai di dalam perkumpulan orang, atau di pasar-pasar ataupun seumpamanya. Elakkan daripada pakai baju kuning pergi duduk di tengah orang ramai. Pasal huraian dia panjang tentang bab baju kuning ni. Dan kata satu jamaah daripada ulama ialah makruh akan sebagai makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh ringan. Dalam mazhab Hanafi dia ada dua, makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh tapi dia ringan sikit. Makruh tahrim, makruh yang berat kepada nak jadi haram. Dia kata, apa cerita pun Tuhan tak suka benda ni. Dan telah menanggung mereka itu akan tegah atas ini kerana bahawasanya sabit ia bahawasanya Nabi SAW ada memakai ia akan pakaian merah. Baju merah Nabi biasa pakai. Baju merah. Nabi pernah khutbah, Nabi pakai jubah warna merah. Ui, kalau hari ini saya main baju merah, tuan-tuan, saya duduk cakap 5 minit, tuan-tuan duduk cakap lagi. Merah macam ni, garang. Emel gitu. Tapi rupanya baju merah Nabi pernah pakai. Nabi pernah pakai. Baik. Dan tersebut di dalam As-Sahihain daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Katanya, aku lihat akan Nabi SAW ada pernah mencelup ia dengan warna kuning. Ada satu riwayat kata Nabi pernah dilihat memakai baju yang bercelup kuning. Maka itu sebab sebahagian ulama dia jadi kendor balik sikit. Dia kata makruh saja. Okey, baik. Masalah cincin mah dan memakainya. Saudaraku, dia kata pada hadis dalam masalah itu telah diketahui akan tegah pakai cincin mah akan sebagai tegah haram. Yang ni tak ada tolak ansur. Barang mah orang lelaki haram. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan telah ijma' orang-orang Islam atas harus bagi orang perempuan pakai cincin mah. Ini tak payah abang lah, semua orang tahu. Orang perempuan, barang mah ni bukan cincin. Apa mah pun mereka boleh pakai. Okay? Dan telah ijma' mereka itu atas mengharamkan memakai mah ke atas laki-laki.
melainkan barang yang dihikayatkan dia daripada Abi Bakr bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazam, bahawasanya dia mengharuskan laki-laki pakai mah. Dia ni pelik. Ini pendapat yang syaz, dia panggil. Syaz. Shin, alif, zal. Syaz. Maksudnya pendapat yang pelik. Semua orang kata tak boleh. Dia pergi kata boleh. Seorang dia. Okey. Dan daripada setengah ulama bahawasanya makruh sahaja dan tiada haram. Ini juga pendapat yang syaz. Yang kata laki-laki boleh pakai mah ni, ini pendapat yang sangat pelik daripada pendapat majoriti. Kata Imam Nawawi, dan bermula nakal dua-dua orang tadi ni batal, dia kata. Hak kata boleh dengan hak kata makruh, hak kata apa ni, itu pendapat yang batal, kata Imam Nawawi. Maka orang yang mengatakan harus atau makruh itu didatangkan hujah dengan ini segala hadis yang disebutkan dia di dalam Sahih Muslim dan lainnya. Sedangkan yang kata haram ni hadisnya hadis yang kuat daripada riwayat Imam Muslim. So tak mah, ni pendapat pelik-pelik tak mah. Serta ijma' dahulu daripadanya atas haram baginya. Ijma' semua orang, ulama besar-besar sepakat mengatakan orang laki-laki haram pakai mah. Habis cerita. Dia kata, serta sabda Nabi SAW tentang emas dan sutera itu, Nabi kata, inna hazaini haramun ala dhukuri ummati halla li inasihim. Bahawasanya dua ini, yakni sutera dengan mah ni, haram ke atas laki-laki daripada umat aku, tetapi halal bagi segala perempuannya. Clear? Nas cukup clear.